Assalamualaikum, hari ni saya nak cuba cakap Malay dah buat resipi tom yum udang. Yang pertama masuk air dah, air putih. Air ni kita pakai satu mangkuk . Lepas tu masuk dalam kuah, serai, bawang besar, tomato, cili api, daun limau purut. Lepas tu masuk sos tom yum. Kalau suka lebih, masuk lebih ya. Lepas tu tunggu bagi air didih air masak . Apabila air dah masak, kita masuk aji separuh sudu. Gula sudu setengah. Garam kita pakai sudu setengah jugalah. Sama dengan gula. Lepas tu kucau bagi pecah tu hancur dulu kan. Lepas tu kita masuk udang yang kita nak makan tu. Masuk. Tunggu bagi udang masak dulu sikit. Apabila masak dah kan, kita masuk air limau. Kita pakai 1,5 juga. Kalau suka masak masuk lebih . Lepas tu masuk susu cair kan. Susu cair ni jangan banyak sangat kan. Lepas tu dah ketumar. Tunggu dah tumar masak macam ni, okey lah. Boleh lah angkat masuk mangkuk kan. Lepas tu boleh lah share bagi pada kawan-kawan dia. Siapa tak faham yang saya cakap, boleh bagi dalam komen. Tom yum udang kita dah siap, boleh bercuba.